Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini aku nak kongsikan satu perkara penting untuk semua berhati-hati dalam dunia yang serba pantas ini. Ramai orang terpedaya dengan janji manis skim cepat kaya atau kita semua tahu orang palsu. Ada yang projek di luar sana yang menjanjikan tulangan lumayan dalam masa singkat, tapi hakikatnya ramai yang terjerat dengan skim piramid atau scam yang akhirnya merugikan. Sebagai contoh, aku bagikan ini seperti Cafe Bastelo dan Irwin yang sedang popular diperkatakan pada masa ini. Mereka ada strategi yang dirancang untuk memperdaya dan membuatkan kita yang mendengarnya akan terpengaruh dengan apa yang dinyatakan. Mereka juga akan menggunakan grup WhatsApp dan atau Telegram, di mana dalam grup berkenaan terdapat 3 hingga 4, 5 orang mereka yang akan memainkan peranan sebagai pelabur. Mereka inilah yang akan mewujudkan suatu fenomena yang akan membuatkan kita teruja dan perasaan membuat-buat untuk mengikuti cara dan rentak mereka. Mereka akan memuji dan berterima kasih kepada leader. Kemudian di-sharekan resep withdraw duit ke akaun mereka pada jumlah yang tinggi. Contoh, resep duit masuk akaun sebanyak RM20. Kalau kita tidak terpengaruh atau teruja dengan apa yang mereka buat tu, sedikit sebanyak hati mesti terdetik untuk mencuba. Sedangkan itu adalah partner leader yang memainkan naratif di dalam grup berkenaan. Memang licik, sentiasalah berwaspada. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dan pastikan kita selidik dulu setiap peluang pelaburan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Terima kasih kerana menonton. Ingatlah, tiada jalan mudah untuk berjaya. Semuanya memerlukan usaha, ilmu, perancangan, pengorbanan dan tekad yang tinggi. Assalamualaikum.